Ada satu momen aku masuk bilik aku seorang-seorang. Masa tu zaman VHS. Okey. Zaman VHS. Aku pun Masuk. masukkan VHS dan tengok video tu lah. Tengok video. Tiba-tiba ada orang lain yang menonton bersama aku. Dekat sebelah aku je. Katil aku ni Queen. Okey. Ada yang menonton sebelah aku. Aku nampak lah kat ujung mata ni. Aku pun toleh lah. Ada. Skeleton. Tengkorak. Duduk. Nonton sama dengan aku. Apa hal tu? Ini apa aku lalu ni? Aku terus menghadap ke sebelah sini. Aku membelakang dia. Belakang dia, sebelah aku ni tingkap. Okey. Bilik aku ni. Dekat tingkap ni ada 2-3 skeleton yang sama sedang pandang aku. Dan aku kalih ke sini balik. Yang sebelah tadi tu yang baring aku tu memang ada lagi. Masih. Tapi kali ni pintu bilik aku terbuka. Allah. Masuk 2-3 Skeleton lagi. skeleton. Aku pun zas lari turun ke bawah sebab adik aku punya bilik ke bawah pula. Okey. Pum, masuk bilik dia. Bang, kenapa bang? Aku kena attack. Aku cakap, Wow. aku kena attack ke? Dia kata, ya. Kena attack lah. Aku masuk bilik air dia. Aku ambil uduk. Aku solat lah. Okey. Itu yang paling tinggi aku buat. Lepas tu benda tu Hilang. tak ada dah. Vanish. Tapi ada cerita sebalik tu. Zaman nakal yang cakap kan. Jadi menonton ni tak kosong. Menonton ni ada benda. Ada benda. Jadi itulah bagi aku last moment aku lah. Kena pangkah lah orang cakap. Faham. Tu kena pangkah lah.